Hello guys, welcome back to channel Wawa Dibra. Happy birthday to you. Happy birthday. Mana buka tak? Tinggal orang buka. Cepatlah. Tak ada orang ni. Minta maaf. So you hari ni kita nak pergi mana pula? Kita nak pergi pusing-pusing KL je. Bulan-bulan puasa ni. I okey sebab I teringat dulu-dulu berperang sambil berpuasa. Zaman-zaman dulu, zaman-zaman Nabi tu. Dia orang puasa ni tapi perang lagi. Sebab itulah mindset saya ni mindset yang orang kata orang kuat lah. Boleh tahan apa. Okay, so guys, hari ni kita nak bawa Wawa pergi satu tempat, iaitu tempat idaman para lelaki. Itu ke kedai baju dan saya ingin mengepau dia. Sebab apa? Sebab tadi saya dah tolong dia guys. Saya dah tolong dia shoot tadi. Kita nak pau dia hari ni. Tengok dia bagi ke tak kita pau dia. Tak ikhlas. Okay, jom kita pau dia. So guys, sekarang Ceman ada dekat KL. Sesungguhnya KL best guys. KL sungguh best guys. Korang boleh tengok pemandangan daripada atas ni. Lawa tu. Ni kita orang nak pergi naik MRT je. Okay guys, korang kena stay tune guys. Kita nak pergi ke kedai. Cuma rasa korang pun tahu ke kedai ni. Tipu lah kalau tak tahu. Okay, jom kita lawat kedai dia. Tak tahu kat mana. So guys, tempat yang Ceman cari tu tak ada, maknanya dia tak boleh pause saya. Ya, oh fokusnya. Oish. So dia dah tak ada mood sebab kedai tu sebenarnya tak wujud pun. Jadi tak payah beli, balik je lah. Kan kasih kan? Pada muka Ceman kan? Dia fitnah kau kan? Pada muka dia macam tempat tadi kan? Asal tu tak jumpa. Macam tempat tadi je you. Tak, ni you tengok. You naik ni tadi kan? Kita naik ni lah? I rasa dia dah tutup lah. Ni ke? Ya, ya betul. Yang kita naik ni? Ya ke? Ya, mana orang sini je you. Depan tu ada lagi. Mana dia? Oh, depan yang potato tu kan? Ada je. Ni bukan depan potato, depan ni. Betul-betul depan ni. Maksud macam mana? Ni salah ni. Sekejap. Wish, penat weh cari baju dia weh. Dalam bulan puasa pula tu. Kita ni puasa tau. Heish. Guys, kita dah jumpa guys. So guys, kita orang dah sampai dekat betul-betul depan kedai ni. Ingatkan tak ada dah. Rupanya ada lagi kedai ni. Korang tengoklah koleksi dalam ni weh. Tu, daripada luar pun nampak kan baju-baju tu. Tu. Banyak lagi kat situ. Jom kita masuk. Guys, dia dah jumpa baju yang dia nak guys. Warna biru yang dia tunjuk kat saya. Tunjuk sikit. Tu dia. Lawa tu. So guys, ini outfit saya hari ni. Baju from Bulan Bintang yang saya beli tahun lepas ya. Tapi but still lawa. Cantik. Gila. So saya masuk dalam fitting room sebab saya nak suruh Ceman cari. Lah tipu. Dekat situ je lah. So you okay tak? Tapi macam besar lah, okay tak? I rasa macam besar. Macam besar sangat wadah kan? Cuba lipat bawah. Lipat? Macam tu? Yang memang, so kalau ambil kecil lagi dia nampak kecil ya? Nampak sendat sikit lah? Ya, faham. Okay, yang ni love. I suka orang pakai kain meja. Awak apa? So guys, kita dah nak bayar. Dia beli satu je. Beli lah, comel apa? Baru boleh ngoot. Sebab tapi comel, tak Sesi mengambil gambar cik. Terpaling beli lah, super Sunday. Kan Sil? Terpaling famous. Terpaling lah. So guys, dia dah dapat dah. Happy lah. Tapi TikTok dia ni sikit. Oh iya ke?
sikit. Biasalah charge kan. So dia dah dapat. Jadi kita nak pergi mana? Balik. Duit tak masuk lagi. Dia beli time saya tak ada duit. Duit saya beli barang-barang semua habis lah. I'm so sad. You so sad? It's okay. Guys, dia dah happy. Ni bersama. Jiwa rempit dua-dua. So guys, ini sajalah konten kita pada hari ini. Cuma pun dah happy sangat. Kalau duit wawa tadi, saya memang lagi happy. Betul tak guys? Korang sokong tak? Kalau sokong, korang cakap sokong kat bawah guys. Korang komen. Kalau sokong, next content lah. Mana tahu I boleh buat konten best-best lagi. Korang bagi cadangan lah dekat bawah ni. Prank cermin ke ataupun bagi cermin apa-apa ke. Yang best lah, konten best. Komen apa-apa nanti, insyaAllah Wawa akan buat. Stay tune je lah. So guys, kalau korang suka video ni, korang tak payah like guys. tak payah hadiah. Hadiah apa? Tak payah belanja apa-apa. Belanja tu aja. So guys, kalau korang suka video ni, korang jangan lupa like, comment, subscribe, share. Bye-bye.